Assalamualaikum dan selamat pagi saya ucapkan kepada Dr. Julaina dan juga rakan-rakan. Hari ini kami daripada Kumpulan 4 akan membentangkan satu topik menarik yang bertemakan kepelbagaian dialek Melayu, iaitu perbezaan antara dialek Melayu Terengganu dan juga dialek Melayu Kelantan. Kepelbagaian dialek Melayu ni sebenarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti geografi, sosial dan budaya. Walaupun semua dialek ni berasal daripada bahasa Melayu yang sama, setiap dialek mempunyai ciri sebutan, kosakata dan struktur yang berbeza. Perkara ini menunjukkan bahawa dialek Melayu bukan sahaja berbeza dari segi bunyi, tapi juga mencerminkan identiti masyarakat penuturnya. Dalam pembentangan kali ini, kami akan memfokuskan kepada dua dialek yang dituturkan di Pantai Timur, iaitu dialek Kelantan dan juga dialek Terengganu. Baiklah, perbezaan yang pertama adalah dari segi penggantian fonem nasal akhir. Dalam dialek Kelantan, bunyi nasal pada akhir kata seperti mah, neh dan ngeh biasanya digugurkan dan vokal sebelumnya berubah menjadi bunyi italing. Sebagai contoh, perkataan jalan menjadi jale dan pejam menjadi pejel. Menurut Asma Haji Omar, perubahan ini merupakan sebahagian daripada sistem fonologi dialek Kelantan yang berkembang secara tersendiri. Manakala bagi dialek Terengganu pula, fonem nasal akhir seperti mah dan nah lazimnya direalisasikan sebagai bunyi ngah. Contohnya, jalan menjadi jalang dan pejam menjadi pejang. Menurut kajian Adib Hassan dan Sharifah Raihan, penggunaan bunyi nasal vela ni merupakan ciri fonologi yang paling dominan dalam dialek Terengganu. Seterusnya, saya serahkan kepada Saudari Fazrul. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang perbezaan fonologi antara dialek Melayu Kelantan dan dialek Melayu Terengganu melalui penggantian fonem vokal A pada suku kata akhir terbuka. Menurut Ridwan Makhtar dan rakan-rakan pada tahun 2021, perbezaan fonologi antara kedua-dua dialek ini dapat dilihat dengan jelas melalui perubahan fonem vokal A pada suku kata akhir terbuka. Dalam dialek Melayu Kelantan, fonem vokal A pada suku kata akhir terbuka mengalami perubahan kepada bunyi O separuh, iaitu vokal belakang separuh luas. Jadi bunyi ini dihasilkan apabila bibir dibundarkan dan bahagian belakang lidah dinaikkan separuh rendah ke arah langit lembut. Oleh sebab itu, perkataan yang berakhir dengan vokal A dalam bahasa Melayu standard akan kedengaran seperti bunyi O, contohnya mata menjadi mata, nama menjadi nama dan saya menjadi saya. Sebaliknya, berbeza dengan dialek Melayu Kelantan, fonem vokal A pada dialek Melayu Terengganu direalisasikan sebagai bunyi E. Bunyi ini dihasilkan apabila bahagian tengah lidah dinaikkan ke arah langit keras dan bibir dalam keadaan hampar. Oleh itu, perkataan yang berakhir dengan vokal A dalam bahasa Melayu standard akan berubah kepada bunyi E dalam dialek Melayu Terengganu. Sebagai contoh, mata menjadi mata, nama menjadi nama dan saya menjadi saya. Jadi kesimpulannya, jika ditelitikan perbezaan antara penggantian vokal A kepada O dalam dialek Melayu Kelantan dan dalam dialek Melayu Terengganu sebenarnya mencerminkan dua pola perkembangan vokal yang berbeza dalam dialek Pantai Timur, sekaligus menunjukkan bahawa kedua-dua dialek ini mempunyai sistem fonologi yang tersendiri walaupun berasal dari rumpun dialek yang sama. Saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Seterusnya, saya akan menerangkan perbezaan yang ketiga iaitu penggunaan kata ganti nama diri dalam dialek Kelantan dan dialek Terengganu. Kata ganti nama diri ialah perkataan yang digunakan untuk menggantikan nama seseorang dalam komunikasi. Bagi kata ganti nama diri pertama, bahasa Melayu standard menggunakan saya ataupun aku. Namun dalam dialek Terengganu, penutur menggunakan perkataan saya atau aku. Manakala dalam dialek Kelantan pula menggunakan ambo ataupun kawe. Bagi kata ganti nama diri kedua, bahasa Melayu standard menggunakan kamu atau awak. Dalam dialek Terengganu, bentuk yang lazim digunakan ialah mu, manakala dalam dialek Kelantan ialah demo. Seterusnya, bagi kata ganti nama diri ketiga, bahasa Melayu standard menggunakan dia dan mereka. Dalam dialek Terengganu, penutur menggunakan dia ataupun ya untuk merujuk kepada seseorang dan saya bagi merujuk kepada mereka. Dalam dialek Kelantan pula, bentuk yang digunakan ialah dia
untuk dia dan demo untuk merujuk kepada mereka. Perbezaan ini menunjukkan bahawa walaupun kedua-dua dialek berasal dari pantai timur, setiap dialek mempunyai variasi yang tersendiri. Variasi ini mencerminkan identiti bahasa dan budaya masyarakat Kelantan dan Terengganu serta menjadikan kedua-dua dialek tersebut unik dan mudah dibezakan. Perbezaan yang keempat antara dialek Melayu Terengganu dan dialek Melayu Kelantan ialah perbezaan kosakata. Perbezaan dialek bukan sahaja terletak pada cara sebutan dan bunyinya, malah termasuk kosakata yang digunakan dalam pertuturan harian. Dilihat daripada aspek pengayaan kosakata tempatan, menurut Nur Rahana Mansur et al. 2017 dan Abdul Hamid Mahmud 1990, dialek Terengganu memperlihatkan keunikan dialek Melayu yang mempunyai ciri-cirinya yang tersendiri dari aspek fonologi maupun kosakata dalam pertuturan harian mereka. Malah, menurut kajian daripada Azrizan dan Karim 2019, menyatakan bahawa masyarakat Kelantan juga mempunyai dialek yang sangat unik berbanding dialek negeri lain kerana penggunaan kata-katanya yang berbeza dengan kosakata bahasa Melayu standard. Walaupun kebanyakan kosakata yang digunakan oleh penutur dialek Terengganu dan dialek Kelantan tidaklah jauh berbeza, tetapi masih lagi terdapat beberapa perkataan yang boleh dikatakan ketara perbezaannya dari segi ejaan dan sebutan, tetapi membawa makna yang sama dalam bahasa Melayu standard. Menurut Nur Rahana Mansur et al. 2017, perbezaan kosakata ini muncul akibat daripada faktor geografi. Menurut Nur Eliana Muhammad dan Nur Farakana Muhammad Rosdi, pada tahun 2003 pula, keadaan alam semula jadi yang terdiri daripada bukit bukau, gunung, danau, sungai dan hutan rimba telah menjadikan rintangan kepada perhubungan antara masyarakat pada zaman dahulu. Keadaan ini menyebabkan masyarakat mengalami pengasingan dari segi komunikasi, budaya dan gaya hidup. Lalu, menyebabkan terhasilnya dialek-dialek yang berbeza mengikut negeri. Dapat kita lihat pada bahagian kanan slide, saya berikan contoh perbezaan kosakata yang berbeza antara dialek Melayu Terengganu dan dialek Kelantan. Bagi perkataan cakap, dialek Terengganu menggunakan cakap tapi berbeza dengan dialek Kelantan pula yang menggunakan kecek. Kedua, untuk perkataan main kejar-kejar, dialek Terengganu menggunakan tah kejar, manakala dialek Kelantan pula menggunakan leksika berambak. Bagi buah mangga, dalam dialek Terengganu disebut sebagai buah pelang, manakala dalam dialek Kelantan pula disebut sebagai pau. Kemudian, tidak mahu dalam dialek Terengganu disebut sebagai tambuh, manakala dialek Kelantan pula ialah toksil. Dan contoh yang akhir sekali, sikap gatal dalam dialek Terengganu menggunakan perkataan galok, manakala dalam dialek Kelantan, gatal menggunakan perkataan gelengak. Dari itu, jasa bahawa kekayaan variasi dialek tempatan seperti Terengganu dan Kelantan ini telah menimbulkan perbezaan cara pertuturan dan penggunaan perbendaharaan kata yang berlainan antara satu sama lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Sharifah Aliantasha binti Syed Zulkifli 2412398 akan menerangkan tentang perbezaan fonologi iaitu pergantian konsonan akhir teh, keh dan pe dengan hentian glotis. Hentian glotis merupakan bunyi yang terhasil apabila aliran udara dalam saluran pertuturan dihentikan secara tiba-tiba pada bahagian glotis sebelum dilepaskan semula. Dalam konteks dialek Melayu Kelantan dan Terengganu, proses ini berlaku pada kedudukan akhir kata apabila konsonan letupan teh, keh dan pe tidak direalisasikan secara penuh. Sebaliknya digantikan dengan hentian glotis. Fenomena ini berlaku secara sistematik dan menjadi salah satu ciri utama bagi dialek tersebut. Pergantian ini menunjukkan proses latency iaitu pelemahan bunyi konsonan yang berlaku pada posisi akhir kata. Dalam dialek Kelantan, khususnya hentian glotis lebih jelas digunakan, manakala dalam dialek Terengganu terdapat variasi seperti realisasi keh ataupun Q yang hampir kepada hentian glotis tetapi masih mengekalkan sedikit ciri artikulasi velar. Sebagai contoh, dalam bahasa Melayu standard, penat berubah menjadi penak dalam Kelantan dan penak dalam Terengganu. Perkataan cakap menjadi kecek dalam Kelantan dan cakap dalam Terengganu. Seterusnya, perkataan lompat direalisasikan sebagai nopak bagi kedua-dua negeri. Manakala, contoh-contoh ini jelas menunjukkan pola pergantian konsonan akhir yang konsisten dalam kedua-dua dialek. Secara keseluruhan, pergantian konsonan akhir teh, keh dan peh dengan hentian glotis ini bukan sahaja mengubah bentuk sebutan tetapi juga menjadi ciri identiti fonologi yang membezakan dialek Kelantan dan Terengganu daripada bahasa Melayu standard serta dialek-dialek Melayu yang lain. Baiklah, perbezaan yang terakhir antara dialek Kelantan dan Terengganu ialah berbeza dari aspek intonasi, tekanan dan ritma dalam sebutan. Pertama sekali, intonasi merujuk kepada turun naik atau tinggi rendah nada suara sewaktu bercakap.
Tekanan pula merujuk kepada penekanan atau kelantangan suara yang diberikan pada suku kata tertentu semasa menyebut perkataan, dan ritma pula merujuk kepada tempo dan aliran pertuturan. Menurut Asma Haji Omar 2008, variasi dialek Melayu memperlihatkan perbezaan yang ketara dari segi bunyi, sebutan dan ciri pertuturan antara kawasan geografi. Perbezaan ini bukan sahaja melibatkan unsur segmental seperti vokal dan konsonan, malah turut merangkumi ciri suprasegmental seperti intonasi, tekanan dan ritma dalam pertuturan. Baiklah, dalam jadual rajah di bawah, kita dapat lihat perbezaan dari segi intonasi. Dalam dialek Kelantan, intonasi yang digunakan lebih tinggi dan tajam. Manakala dalam dialek Terengganu pula, intonasi yang digunakan semasa bercakap lebih mendatar dan beralun. Seterusnya, dari aspek tekanan pula, dalam dialek Kelantan, kebiasaannya terdapat tekanan pada suku kata awal sebutan. Manakala dalam dialek Terengganu pula, tekanannya terletak pada suku kata akhir sebutan. Dan untuk aspek yang terakhir iaitu ritma. Dalam dialek Kelantan, tempo pertuturannya cepat dan padat. Kemudian tidak ada jeda dalam aliran pertuturan. Dalam dialek Terengganu pula, tempo pertuturannya perlahan dan santai. Kemudian ada jeda dalam aliran pertuturan. Saya akan berikan contoh. Contoh yang saya berikan ni merupakan rakaman suara yang saya peroleh daripada penutur jati dialek Kelantan dan Terengganu. Contoh yang pertama, untuk dialek Kelantan. Demo nak pergi mana? Yang kedua ialah untuk dialek Terengganu. Mau nak pergi mana? Baiklah, itu sahaja pembentangan dari saya tentang intonasi, tekanan, ritma dan sebutan. Secara keseluruhannya, dialek Melayu Terengganu dan Kelantan memperlihatkan perbezaan yang jelas dari segi fonologi, morfologi dan leksikal, termasuklah penggunaan fonem nasal dan vokal, penggunaan hentian glotis serta variasi kata ganti nama dan kosakata. Selain itu, perbezaan dalam intonasi, tekanan dan ritma turut memberi identiti tersendiri kepada setiap dialek, sekaligus mempengaruhi cara penyampaian dan pemahaman makna dalam komunikasi. Walaupun berbeza kedua-dua dialek ini, tetapi berada dalam rumpun bahasa Melayu yang sama dan mencerminkan kekayaan serta kepelbagaian warisan linguistik masyarakat Pantai Timur. Sekian, terima kasih.